Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi, good morning. Okay. Setelah sekian lama kita tak datang sini untuk report kat sini, akhirnya kita kembali lagi. Bapak ramai orang, bodoh tu dia. Parking pun penuh. Mana nampak ni ada notis baru lah. Arahan pekebun-pekebun ni mendekati. Apa? Kita naik lewat lah 8.45 pagi baru nak naik. Tapi ramai awak lah orang. Tak tahu lah. Bukit pun masih berkabus lagi. Harap-harapnya boleh lah dapat view cantik sikit. Apa namanya? Dah lama ni kita tak naik Bukit Lemah-Kati. Tahu bila last naik. Hari ni kita panjat balik. Tak rakam view. Jauh batuk dia lagi awal lagi ramai apa tu. Dia kata demo ni kata kalau naik Bukit Lemah-Kati lagi awal lagi ramai orang. Jadi masuklah lewat sikit. Apa ramai? Tak adalah ramai sangat. Tapi tak ramai apa kan. Ni pukul 8.45 pun ramai aja orang parking kat bawah. Sampai tepi jalan tu. Apa ni serut lah. Kenapa pula ramai sangat orang? Ni ayam mana ni? So ni mau tak mau bantai je lah. Tapi alah, ramai pun tempat latihan pun banyak tempat kan. Pandai-pandai lah nanti kat mana ni tak ramai orang. Ni rumah kongsi. Tak siap-siap lagi housing estate ni. Housing estate. Ayam. Ayam. Kuruk. Ni ayam belaan orang pekerja-pekerja sini. Allah. Dah cungak dah aku. Dah cungak dah. Seperti biasa. Ni adalah pembukaan haruskan negara kita untuk hari ni. Layan Kunar. Tahun lepas lah. Bulan 2. Yang tu sama birthday seal kat atas ni. Yang kita bertiga kan? Kita 3. First time saya naik atas sampai atas dia. Yes. Bulan 2 ke? Ya. Birthday seal. Dan saya. Jual saya tu lebih macam macam ni nasi lemak. Rambut. Kamera. Patutlah berada kata apa? Naik je motor. Jadi kata kenderaan awak tak boleh bawa. Malang je awak dah. Kecuali dengan arahan Pekebun Bukit Lemah-Kati. Oh lah. Orang tu malam tu pergi malam. Dia tengah buat lah. Dia pergi malam. Malam tu orang. Saya ada masalah lah. Cepat sangat menyungap. Walaupun tu training ni kau nak buat kan? Boleh. Kita kan jemput. Ya, hari ni dan hari mendatang ini keadaannya. Dia tak larat dah.
Aku jalan sikit dia tak kat dah. Dia cungap-cungap dia rasa. Hari ni dia nampak dulu. Ha? Buat skuter. Oh, ini nak bawa. Daripada orang tu, orang tu. Tu, detektif department. Oh, hotel. Belakang dia dia. Ada dia memang ada motor baru. Depan dia dah sini dah. Ada apa? Ada sikar. Ada sikar. Ada sikar. Jadi dia. Ada. Tak ada apa koyak pun. Dah angkat dia tolong ni. Ha? Oh, dia selamat sikit. Aduh tak? Oh, lambat dulu. Nyamuk. Saya ni nak guna berembun. Okay, nanti kita sambung lagi baby. Ya, akhirnya kita sampai ke puncak yang pertama. Puncak pertama. Sudah menamatkan pendakian pertama. Kita ada tak gambar yang sini masa sebelum kita pergi tu? Entah. Ada kot. Ada. Ada tu kot, tengoklah. Ya lah. Tengoklah yang Facebook ni. Facebook. 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 Apa boleh apa? Facebook tak ada bila yang Ya. kamu dengar tu. Dia tak ngaku. Udah punya tak payah. Ya, Gurawan Bekasi. Dia tak ada apa-apa. Aku nampak tak bagus. Ni pokok nangka. Ha. Oh, baru rasa lega perut. Boleh. Tu lepas orang yang lepas tu. Ini dia, rokok gitu je. Ini dia. Mana? Dia menipu. Weh. Nampak tak burung kat pokok? Pokok mati. Dua ekor. Itu pasangan. Dan tidur. Mana kan kita ni? Ni dia yang baju hitam, flu hitam. Tengok pada dia tu lari. Cuba cari. Kalau dia buat itu, macam mana? Ya, peserta acara Ultraran sudah mencuba melakukan larian. Mencuba melakukan balik ui silap larian kok. Susu getah. Rubber milk. Tak tahulah. Adakah yang masih boleh dipanggil sebagai latex? Atau belum?
Mana boleh tau. Boleh. Tengok lah. Semua. Timur dah ada jalan. Semua samun tu. Kita. Lepas saling pun. Ni dah lama. Ni dah baru. Ha. Dah lama dia masuk. Mana boleh? Alah. Dah lama masuk dalam. Ha? Bukan ni, yang lama dia masuk ni. Ha, training loot. Hai, tak larat dah. Turun dik. Sikit lagi. Ha. Tapi minta buat dalam insul. Macam ni. Macam ni. Awak anak Ina. Anak Ina. Tangan apa? Apa yang dari tadi kita kan pagi tadi. Oh, pagi ni lah. Saya bukan first time. Hari tu naik biasa. Pukul 3. Ha? Pukul 3 ni. Ha, join trip. Oh. Awal ya? Masa tak ada siapa kat atas. Gelap gelap. Ha. Sini sejam boleh sampai atas kot. Okey. Sebab saya tegur. Ha? Saya cakap macam ni. Dia cakap anak Ina. Tunggu dapat view lagi. Sikit lagi. Hello. Sikit lagi. Sikit batu je. Siapa dia? Jom sambung jalan. Balon. Welcome to the dreamy world of Liman Kati. Mau naik dah. Ha? Masuk mau naik dah. Ini sudah. Mau turun dah. Saya naik asal. Lumpah. Maksudnya dekat pondok kamu dah lah. Sini. Ha, cantik. Nampak dah? Tak larat tu bukan biasa. Tak apa tu? Wah. Ni anak kamu? Tak ada. Itu je. Tadi saya berhenti ni. Ha ni. Tak fokus. Katanya pergi pokok pulai tu. Tak boleh. Kalau kamu ada aku pergi. Pokok punir pun boleh sampai. Tak, kalau bertiga tak apa. Berempat. Kita berdua banyak. Ni tak nak baik. Nampak itu lawa. Dia ni kotor.
Dia seorang-seorang. Mana budak perempuan ni? Yang seorang je. Ha? Perempuan ni. Dua orang tu. Siap menari. Mana? Ni depan awak ni. Dia lepas. Yang seorang je. Dia boleh titik ni. Oh, ni tengoklah. Kalau. Mana? Tak ada pun. Tadi. Bukan. Salah boh tu. Salah boh. Mana ada lah tu tadi. Ada. Assalamualaikum. Seorang je? Tolong. Oh. Cakap seorang ni. Dia ni orang mana? Alah, dia kan isi tadi. Tapi yang dia berisi ni. Mana yang belakang? Betul. Dia nak tadi dah naik tu balik betul. Ni. Tu. Tepi tu. Nampak? Saya lihat. Nampak tak? Nampak. Oh, dia bawah ni. Oh, ini cantik. Ni dia. Alamak, tak nampak. Beautiful. Cantik. Alah, tak ada view. Tak nampak. Tak nampak view Switzerland di sini. Sebab gabus tebal. Wah, rumah ni dah nak siap. Dah siap. Oh tak, tingkap tak ada lagi. Ini pakai break-break je. Tapi kalau tiar pun dah ditanam. Oh, dah ada pagar. Tak boleh masuk dah. Boleh buat avocado kot tu. Dah berpagar ke mana? Tak boleh nak ambil buah avocado. Ha? Tak boleh nak ambil buah avocado. Apa ambil dia? Dia sebangun tu. Alamak, dia kabum macam ni. Tak best ni. Dia kalau kabum cawan sedap. Baru best camping kamu. Betul tak cakap? Okay, mari sambung. Lalu yang cakap tadi tu newbie. Dia orang BBNU. Dia orang Kelantan. Oh.
BBNU kat tu. Kalau newbie dia tak dekat tu. Hotel pun tak dekat tu. BBNU. Tak, bukan semua hutan bukit sama. Oh, apa ni? Jom, jom. Tarik tu. Alah, kalau kita pergi kat tadi tu, kat pylon tu, saya silap mesti dapat yang pelangi kat kepala tu. Ada tuan. Tapi think so. Alah, tak nampak lah. Nak tengok. Kayu tu. Kalau kita dapat di bawah tolak boleh? Kat atas boleh ke? Tak ada kat kayu dah. Dia sekarang cabut pun tak boleh. Bukan gear. Gear tak cukup besar belakang. Tak jauh je lah. Boleh sebab gear belakang kena besar. Dia cakap macam tu sampai dekat pondok tu pun tak apa. Awak nak kayu keluar dari rumah pun balik. Bawa dalam kereta. Tak, maksud saya nak bawa keluar dari rumah balik ni kalau kayu dia naik atas bukit ni. Tahu jalan tak? Walaupun dia kat bawah tu. Dia gambar. Gambar teh. Ha, ada. Gambar teh. Iklan tadi. Iklan tadi. Tak jalan tu. Stop. Hiking ni. Mana? Udah hiking. Elok je. Memang kaki ni dia tak boleh dianggap sebagai hiking dah lah. Cuma laluan untuk tani. Bersenam. Sebab dia jalan sini konkret. Apa? Dia cuma pemudah tak boleh. Dia lagi jauh tu. Awak itu saya tak ada apa-apa pun lagi. Peluh pun tak keluar lagi. Peluh pun tak keluar lagi. Saya tak keluar peluh lagi. Baju pun kering lagi. Nampak raket tadi betul ni. Nyamuk banyak. Sis. Tak yo okey ke tu. Siapa? Dia mau lari ke? Lari. Kalau pakai kontak lens kan bahaya sikit kan. Biasa bahaya. Nampak kamera dia ada. Siapa? Budak tadi. Ya, saya. Nampak. Hiking bukit ni pakai Salomon. Perlu kan cekaman ni kukuh. Bukit ni. Wow. Assalamualaikum. Belum ada handphone lagi. Cikgu. Assalamualaikum. Lawa ni. Assalamualaikum begitu. Lawa. Lagi. Penuh kat atas. Bukit ni ada kendaraan bawah ni. Ni aku. Dia kuning-kuning. Red clay. Cikgu semua tu. Tinggal cikgu. Boleh tengok ke? Nampak dah. Cakap, you ku. Sit. Tadi aku pondok tu pun dah sembang je tu. Oh. Apa je dah? Table semua tu. Oh, nu kot ya. Si anak Ina follow tu kot. Dia tak nak ikut. Dia tak nak. Dia tak join. Dia naik perempat. Dia naik perempat. Berapa tiga? Tiga.
Walaupun bukit ni, yang ni macam nak juga, tapi dia tak ada feel tu, tak ada dah rasa mencungak sangat benda yang bawah. Ha, dengar tu. Ungger. Ha, ni lah sarang lawa-lawa. Ni yang spesies macam ala-ala black widow. Sebab sarang dia serabut. Ni jenis bentuk besar, kaki panjang. Ha. Sarang dia macam tu. Ha, awak. Ni. Antik depan ni. Oh, ni. Macam housing estate ni. Sibuk tangan dia. Tu Dr. Ismail. SKTDI. Tanya siapa lah nanti kita cek adik. Kami cek adik. Pandai lah adik menggambarkan muka sendiri masing-masing. Rainbow yang seorang lagi tu kan. Mesti dia potong rambut ke sian ni. Dia jauh je. Dia tengok ni lah. Saya dah nak semakin berdua sebenarnya. Tengok yang tu dia potong rambut tu. Dekat ni. Dia Kat rambut. Saya kata, cakap lah nampak cik ni. Cakap dengan saya. oh, ya ke? Betul. Itu dia tahu. Cik potong rambut depan saya tu. Hmm. Kasih kat rambut. Cik bisik saya nak ambil rambut. Ya. Nanti cik lah sebab tu Ismail. Tu Dr. Ismail. Apa? Kau ada apa? Mesti rasa vibe lain kan? Vibe lain lah. Rasa macam jalan-jalan satu rumah. Tapi naik je kan ni. Dia jadi macam bangkung tu. Oh, betul. Kalau bangkung tak lalu yang Dia main kata ini dia jadi macam bangkung. Bangkung tu tak lalu yang mula-mula. Sama kalau sini pun tak ada yang mula-mula tu juga. Tak, sama banyak yang tak boleh. Lepas tu ni, nak ulas tu. Sakit tayar. Ini ke daun tu? Bukanlah bapak besar ni apa benda daunnya kecil je, pokoknya kecil je. Tapi best tu, berlari sampai atas. Ha. Nampak dah pengalaman. Dia macam mabuk je. Makan-makan dia dah tebal. Macam aku laju je. Banyak. Ni kan? Dia merayap je. Ayat ni. Merayap tu macam jalan pedas tu. Siapa nak tutup ni? Tu duduk kekeh dia tak merayap. Aku ni ni. Saya sampai dekat batu ni. Alhamdulillah. Duduk aku dengan datang. Kumpul. Kan. Ni mana bunga. Daun dia bentuk bentuk belong gitu je. Tak ada gitu-gitu. Ada berbulu-bulu. Dekat. Sama lah kita pun. Dia bunga ni tak rapi lah. Tak payah dia nak sampai dah. Banyak. Antak je. Duduk bunyi. Habis pergi pisang tu. Pisang lah. Ini apa? Anak pisang. Musa Villatina. Pisang daun pisang hutan. Ha ni. Banyak ni. Asyik je macam berkabus ni. Biji macam kotor. Pasti nampak cantik. Nampak bentuk ni. Tak nampak lah apa benda. Tak nampak benda ni. Tu apa dia buat ni? Bukan. Apa apik tu buat? Hui. Murah apa? Tak pegang ya tu. Yelah, pegang-pegang lah. Jubik-jubik apa? Geli tau. Mesti orang dapat apa ni. Ha, nampak dah. Lihatlah dunia. Oh, tak ada. Dia kencing kan?
Barangkali. Betul. Botol bolong ni juga dia. Dia mau Mandi apa? botol besar tak ada. Dia bawa botol tu. Atau ayo minum lah tu. Dia minum pikir dia. Cot. Anjir mulut. Dia pernah habis. Oh. Dia banyak botol ni. Betul. Assalamualaikum. Alah, tak ada dah pulak. Tengok. Mandi dia mah. Oh. Itulah niatnya. Oh. Nak mengelakkan harisan. Asyik dia macam saya. Taklah betul suruh sikit. Assalamualaikum. Oh, satu geng. Afiat. Apa sabun mandi tu jual ke? Dia mandi ada? Yang Sarawangi tu. Ada. Berapa? Berapa ringgit? Berapa? 30. Oh, sama dengan Shopee juga dia. Oh, okey. Boleh Itu. kat sana tu mandi ke tak? Boleh direct. Itu dapat lah sabun tu. Bos, tak kira bau dia. Ramai orang minat pakai. Masa kayu hai dah tu. Dapat bagi free. Seorang sebotol. RM30 je. Okey. Kami pelalio. Oh. Assalamualaikum. Ya kot. Dia pun tak jual kat kedai. Kat Shopee RM30 maknanya memang harga itu pula dia punya jual. Tak ada. Tak ada. Tak tahu. Maknanya lu pergi hilang lah. Dah ratus. Tadi ramai dah bawah. Rumah tak sampai lagi. Oh, bagus. Bergerak. Penat tu dah sekejap. Banyak. Ya, Afiat tengok. Rumah pun kena buat juga. Aku dah begini je. Oh, sini. Duduk dalam Oh, ada orang. Ni Cina. Awak lagi mana? Terang lut. Okey, kita malas nak naik atas. Sini dah lah. Aduh. Sayang lah. Tebih sangat kabus ni. Sama je. Di kabus ni dia menutupi pandangan je. Ui, itu dah. Pak Izara. Tu. Bunga jarum. Tengok nampak kereta Izara. Itu dah jawapan nikah. Duduk dah ni. Dia nanti kan orang lain jadi nikah. Duduk ni. Oh, sini the best. Redup. Dilindungi. Okey, kita sampai dah kat batu Limang Gati ni. Tapi itulah. Putih je lah apa, tak ada. Apa view pun tak ada. Kalau tengah ada le 5 kaki tu betul aku. Kan? Putih. Masuk ke jalan belah. Anjing ni tak ada. Sautan. Tapi apa view tak ada. Ambil gambar ni kat hati. Mereka pasang banyak tu masuk je. Siapa tanya? Mat. Mat mana? Mat pos. Kau 5 kaki masuk ke jalan mana? Okay, mari kita memulakan perjalanan turun. Dah. Sebab tadi sampai situ je. Sekarang kita jalan balik. Kita tak main dah pergi sampai peak. Pergi sampai batu tadi lah. Malas jalan sampai peak tu. Ramai orang. Oh, dah clear lah. Bandar Limang Gati. Bandar Limang Gati dah mula menampakkan wajahnya setelah dilindungi oleh kabus dan awan. Awan kot bukan kabus. Ada lagi geng yang baru nak turun. Tak payah. Naik motor seorang ni. Tak payah nak buang masa naik. Dah cukup berpeluh dah ni. Tak payah kita nak tambah lagi peluh. Dua Afiat tu tengah membanting tulang. Jom sambung.
Tak ada dah kan. Rebus sikit lepuk. Lepuk pun dah tak ada dah. Dah berlalu. Mungkin atas dapat cabut. Apa dia? Oh. Tapi bukit sini tak dapat lagi. Bukit Cabang. Kita boleh lari tu. Tak, belah sana awan tak habis lagi. Masih Katanya lagi. kita duduk dekat atas dalam bukit payung. Tak payah. Atas batu tu. Tak payah. Apa? Kau nampak ni? Tu. Ni, tebing-tebing ni. Apa? Ni laba-laba yang duduk di tanah tu. Saya kata nak langit. Tiba-tiba nampak. Apa kat awak kat sini? Ha. Ni macam awan tu. Ha. Pening pada turun bukit pening balik. Ni baru. Berapa belas mumpung kau duduk? Tak ada orang jual apa. Orang jual kuih. Kita start naik pukul 8.46. Tak ada orang jual kek 8.46 lah, 45. Saya ingat lagi kot dia pergi Kuala. Ada lagi Kuala ramai. Boleh dia kereta untuk orang yang hiking sini. Tak anjing. Oh, saya nak ambil gambar kat lorong tu. Oh. Dia baik jalan sini kan, bersih kat sini kan. Nak berjomot boleh basuh. Dia lupa lah cukup pun nak pergi dari sali sini tu. Basuh-basuh ni habis. Dia ribut tak kaki. Wait, Apa wait? perit kaki. Dia Oh. takut lembut gila. Tak jual lagi kan. Kalau ada nak beli, dia sedap. Dia hari tu kedai apa orang jual tu? Dia apa kan dia? Yang jual kasut ni. Paksa. Dia ada masa diskaun. Tapi dia duduk dekat Dia macam dia masa dia orang ada offer untuk masa sport. nanti kita pergi ke pasar kita tengok. Saya kata awak tu sport athlete tu buy tu free tu. Betul free tu awak betul. Tu token. Itu token. Okey. Bukannya buy tu free tu kasut. Ada orang komen buy tu kasut, beli 2 kasut terima kasih. Tak, yang cuma 2 tu token. Ramzadi betul dulu. Bengkrak dah demo ni nyamuk gigi. Bagi tahu lah awak ni. Itulah kasut dia lawa-lawa. Okey. Ha. Bunyi yang sedap ni. Habis kedai. Keli pacuk. Kat telefon kecil senang pegang. Ini aku dengan aku nak angkat. Tengok tu nak angkat handphone. Kamera ni. Telefon kecil. Lepas le. Ha? Nah kata lepas le mak weh. Apa yang lepas? Motor. Cakap EX5 apa lepas? Naik berdua tu EX5 laki bini. Dia berkebun kat atas. Tak ada bikin-bikin EX5 cabut. Oh EX5 bersikat pun lepas. Yang penting orang ngayuh pun kuat. Kalau lembik nanti kan. Tengok tangan pegang macam ni. Kowi pun boleh lepas. Tapi hanya untuk yang bekerja di sini lah. Okey. Sekejap Mat, aku share gambar video kejap. Tu EX5. EX5 dari. Kalau parking. Okey, sekarang pukul 9.59. Hampir pukul 10. Kita dah nak turun. Dah. Tapi apa ni masih lagi mengutip sesuatu. Di bawah sana tanah-tanah yang telah diterangi. Dan tak lama lagi kawasan perumahan APA tu masa kena banjir tanah. Banjir lumpur. APA di sini kan? Oh, ya APA sana ke?
Lagi nak masuk dah banyak lumpur. Mungkin depan ni kot rumah ni kot. Apa? Ni sana ni. Tanah. Buat ramai ni. Tanah kebun depan ni. Ha. Would you like to run? Would you like to have run for money? Run for butt. Untuk tu deh. Ya. Kambing. Kambing. Dah kamu boleh nampak kamu cerah. Sampai yang dulu. Betul. Pukul naik ni sama ni. Motor tadi tu, tadi tu yang bola dulu. Tapi bunyi tu bukan bunyi motor tadi. Ini macam bunyi motor lain. Betul lah. Angka tu. Tak, motor bunyi motor tu stroke. Bukan motor first stroke. Banyak motor tu tiba keluar hujan. Tak, yang kebanyakan nampak tu motor first stroke. Motor tu stroke tak ada mahu ni, mau pajak bukit ni. Tak terpanjat ni. Kau tahu tak ni? Boleh. Saya pun first stroke. Kalau saya duduk belakang. Dia campur ke Alah, masalahnya cakap awak ni berapa kilo? Lebih kilo? 6 kilo? Mana sih? Combine dengan buat saja baru 150 kilo. Dia cakap Saya sebut tu. dapat info jom run turun harga. Tadi dia masih kita nampak Indon ni. Dan tanah kena berdua. Saya suruh naik ke 5. Serius lah. Pun datang RM3 Ni marathon bukan antarabangsa punya. Bukan sanction. Dia kalau yang mahir tu sanction Ya, dia ni. dah tiru style saya dah. Apa? Baru dia buat style. Style apa? Sikit baju tak ni. Dia pakai dulu. Ha, betul. Bila awak buat? Nanti bulan depan. Dia pakai dulu dah juga. Aku ambil dulu. Aku ambil dulu. Aku dia main. Dia buat. Cheese. Burger. Oh, atas berumpur. Ha? Atas berumpur. Ah, ya dah. Aku rasa hutan yang bersedikit ni. Oh. Alah, biasa-biasa view ni. Saya membesar kat bukit. Kau tengok berada dekat ni. Membesar kat bukit. Macam dia bukit ni. Okey, nak foto dia yang tengah tak berhenti nak ambil gambar. Mau jalan je lah. Tu Imtarasim Kuala Kangsar. Ni bagi aku jalan tu.
Oh, ini kan rumah sini. Rumah cutian. Pagi-pagi mesti best ni. Boleh air. Boleh air hujan. Kereta. Bantah. Oh, mana Aci? Mana Aci? Aci tak ada. Baik buat ajar je. Saya cakap dengan apa? Cakap dengan apa sangat? Ada. Jalan. Video. Oh, patut dah tak nak lari. Oh, dah jatuh. Tak baik. Baru sompis ni. Dia beli baru lewat ni. Itu akan menyebabkan kebocoran cahaya nanti. Nak beli ni. Ni tak ada lah apa-apa. Ini jatuh. Memanglah. Pecah rosak ni ganti tu. Patutlah saya tak lari ni. Punya. Dia itu lorong ke? Tak tahu dah. Dia tak grip apa-apa pun. Dia cuma pegang itu je. Sebab dia bukannya ada tengkuk. Lens tu mana ada tengkuk. Kalau dia macam ada tali. Dia ada tali pegang tu tapi dia tak tengkuk. Lens dia tengkuk jadi. Kalau tali dalam tak apa. Berlari. Dia orang tahu tu. Datang Melaka tahu tu. Dia kata dia buat no. Ni awak mana setih. Sana ada tali dalam tu. Dia kata dekat ni dia pun buat. Kau perlu buat kau dah tahu. Dia kata kunci dia beli. Ha? Turun sini lah. Betul tu. Mana air? Betul jantung. Betul. Pasal dia nak roda apa? Betul. Gede. Dia kata lah yang beli yang tu. Daripada bawah kata aku pegang itu. Kalau fikar pun boleh, bawa motor pun boleh, bawa kereta pun boleh. Kata kat IC. Choose your weapon. Choose your weapon. Macam itu lah. Kata itu. Tak boleh. Boleh. Boleh tapi tak boleh nak choose your weapon lah. Motor. Kereta semua tak boleh bawa.
Bukit Bangkong pun belum tentu. Boleh pun boleh tapi jenuh. Sebelum handphone kan. Nak bawa bisikal, motor ke. Mat, dah jangan rasa saya tak. Saya kena tengah hari lagi lawa view kan. Langit biru je. Bayang-bayang pun tak ada. Bayang-bayang sebuah kaki. Langit biru. Langit biru bukannya hujan. Udah sana koyok aku tengok. Awan mendung bukannya panas. Ambil lampu tu. Sini tu. Jangan baca kan. Mana? Setelah tidur kali ada di sini. Bumi dipijak, langit dirongging. Sejeng duduk sama lagi. Ha. Duduk. Tegak berdiri, makannya padi. Merundu bayam, rumput berserai. Keras apa? Ha. Bilang satu. Apa? Rumput berserai, junjung bersirih. Itulah cinta di Nusantara. Mutu. Jangan sampai kamera aku tension nak merakam. Rasa tak nak yang motor. Ha. Nak dengar. Si kapur depan ni. Tengok motor. Si kapur depan ni. Oh, naik berdua. Siap ada bawa mesin kumpul lagi. Sebab dia apa? Udah kat yang racun kat teman Kuala kan tak pernah naik motor. Naik dah. Kabur boleh jual sekali. Kami pun bercadang itu. Ini adalah sebatang pokok durian yang bawahnya dah mati, atasnya masih hidup. Tapi tiangnya peluk lagi. Dia sedang nak membesar. Sebab apa? Dia lebih tinggi. Dahan-dahan bawah ni akan mati supaya dahan-dahan atas boleh hidup. Sebab biasanya pokok durian dia mempunyai batang pangkai yang tinggi. Ujung-ujung sikit boleh ada daun dan dahan-dahan. Macam pokok balok. Kereta lepas tak? Tadi ada Avanza. Nak dapat naik. Orang dua turun. Avanza tu melaju ke sini. Dia jual kuih tu. Saya tahu macam Lain mana. bapa tudung. Yang lelaki ni. Perempuan duduk kereta. Awal ni. Tadi kan dia duduk. I didn't say it. Dia okey. Oh, patut jadi saya. Oh, naik skuter tu naik ni. Naik skuter tu. Ada bekas plastik yang macam bungkus nasi lemak. Pun ada tadi. Bukan polistiren, pun plastik. Mat, kau biar benda dia yo. Kopi tak tahu. Ada kot ada. Ada kopi. Mat. Ini kerja kuih boleh mat tak lapan. Ini tempat ada orang nak selisih dah. Jangan buat pasir. Ini adalah pylon. Dah, ramai ya peserta-peserta larian Formula 1 sampai tamat. Itulah sekian lama betapa kat atas sana. Dekat dengan CS malam, botol air tu, botol air ni. Beli dekat orang tu. 20 20 aja. Pakai air. Vacuum ke atau biasa? Tak tahu. Atau vacuum tu macam mana? Yang macam saya punya air, pakai air daripada sejuk panas tu. Macam pakai air sebut pis tu. Plus. Ni yang biasa je, sejuk panas macam saya punya tu. Oh, nak kena vacuum ni. Bangkit. Vacuum juga kot. Kan? Sejuk. Saya tengok mat, tempat yang lapar duduk rambut tu biasa baring-baring tu mesti. Baru lagi. Sikit lagi. Nanti dah nak habis. Itu je lah bukitnya. Dah tu. Lepas tu jalan flat. Kau bila kita first naik bukit ni? Pada setahun lepas. First. Oh, first kita naik kan dengan kemar tu kan. Lepas dia selalu naik. Tak, masa tu sebelum PKP ke selepas? PKPB.
Lepas PKP lah. Maknanya lepas 2020 lah. Ya, lepas dah kita Bukan naik. 2017 kita naik first. Ya, rasanya. 2017 sebelum PKP. Kita naik dulu kan. Kalau jalan pun tak elok. Lepas tu hutan lagi. Mana tu? Dah tinggi sawit je lah tapi ni tak Dia ada. kabur hutan je. Ha? Tak usahlah kabur bangga sangat ini. Jadi kita kita dulu naik hutan. Pak ada sekarang ni atas tak dapat air je. Tak buka lagi. Semua sampai ke Kebutuhan ni banyak ada tau. semua yang kat atas tak boleh naik pun. Semua yang makhluk bawah pun dapat naik. Saya baru sekali. Diorang 2 kali boleh siap lagi tu. Bau taruh-taruh je. Pasti air besar je. Okay, akhirnya kita dah sampai ke pangkal jalan. Ni adalah rumah kongsi. Tu dah suruh empuk. Tak pinggir. Maknanya macam anak je, dia menaik je. Tak boleh turun. Naik bukit pun rupanya pergi lembah. Menaiki bukit Meloni lembah. Cakap ada, Mat, kalau kau tak nak tak payah, Mat. Dia cerita tu. Kalau kau tak ada semangat tak payah. Kalau dah atas je, dia komplek. Naik je guna skeletor. Shopping mall nama dia beri. Mesti pegang dengan saya. Kau lampu penuh kau. Shopping mall nama dia beri. Kena nak mendatang. Shopping mall lah. Apa? Shopping mall nama dia beri lah kalau mendatang. Kalau hiking macam anak dia koma. Tengok macam Mat. Berjaduh yang banyak. Dia kan cari dia mangkat atas ni. Tu dia sebelah tu. Sebelah dia tu. Kenapakah mereka terpekik, terpekik macam orang yang takut. Buat ni ni. Juga sampah. Oh, jual mineral lepas cik tu. Hanya dia berbuka. Aku tengok rumah kopi baju Itu belum. bukan kita harus dia nak tembung itu ni. Ada tu warna biru lembut. Baru sudah lagi dah hasil jalan. Ada tu baju awak tu korang baju pam. Okay. Akhirnya kita sampai ke tempat parking. Oh, ni yang Afiat tu. Parking kosong berapa boleh parking tengok. Ni lelaki dia. Sini. Okay. Kita jumpa lagi di Lain Adventure. Salam. Okay, semoga kita berjumpa lagi di Lain Adventure. Assalamualaikum. Tanya adventure. Ha.